wabarakatuh. Salam sejahtera, salam pendidikan berkualiti, insan terdidik, negara sejahtera. Saya Cikgu Mahani Mintia Jusin, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Kerupang. Pertama sekali, bersyukur kita kehadirat Allah SWT kerana bantuan awal persekolahan bagi sesi 2026 telah selesai diserahkan kepada ibu bapa pada 15 Januari yang lalu. Inisiatif bantuan awal persekolahan ini bukan sekadar bantuan bermusim. Ia adalah bukti keprihatinan pihak kerajaan dan juga Kementerian Pendidikan Malaysia untuk memastikan setiap murid mempunyai kelengkapan yang mencukupi untuk anak-anak kita ini belajar. Kita sedar persiapan awal persekolahan memerlukan kos yang agak tinggi. Oleh itu, bantuan ini diharap dapat meringankan beban ibu bapa dan juga penjaga. Bantuan ini juga dapat menyuntik semangat anak-anak kita untuk terus belajar dengan rajin. Kepada ibu bapa, gunakanlah bantuan ini sebaiknya untuk pendidikan anak-anak kita. Akhir kata, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam mengagihkan bantuan ini. Semoga bantuan kecil ini memberi impak yang besar kepada anak-anak kita pada masa akan datang. Sekian, terima kasih.